Janganlah malu lah. Masa dah habis. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Kamera sini ah. Situ. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Banyak. Weh, sini dah. Terima kasih sangat. Terasa tak okey. Potong kita kat mana? Dekat malam bila. Makan. Terus buat dia supaya tak nampak. Sabar ha. Terlalu. Okey semua semua. Tak boleh ambil lah saya tolong. Apa ni tolong ni? Lagi sekali. Siapa suruh kau makan? Apa boleh? saya merindui. Saya bukan merindui air masjid, tapi saya merindui seka-seka dalam air masjid. Nak makan? So macam Semoga saya dapat jodoh yang baik. semoga kita tak terhenti. Najwa lagi jodoh tak baik lah kata Najwa. Saya harap kita akan bertalan walaupun dah habis tenure dan hidupnya saya. Jangan lupakan saya. Makan dah weh, makan dah. Jangan lupakan korang semua. Saya sayang korang. Mama.
risau sikit lah. Suka-suka kita ni. Dari mana balik? Tak tahu. Macam ni kacik lah orang Kelantan ya. Orang Kelantan ya kacik kemah-kemih. Kalau cukup tu tegur gitu. Nak makan boleh ajak kat grup. Makan sekali yang macam ni. Kita So always be there. Always be there so gitu. Okay, dah tu je. Apa? Panjang umur happy selalu lah. Walaupun dalam rumah-rumah happy selalu. Jawapan terakhir Coba terakhir. sebelum Asyhadu an la ilaha illallah. sebelum tamat tenyo. Oh. Saya harapnya masing-masing tak lost contact lah. Nanti habis-habis sunyak tak nak lah. Kan kita stay contact. Saya still amin tau dia. Walaupun dah habis tengok tapi segalanya bukan berlaku di situ. Boleh je Roger. Terima kasih Alhamdulillah atas segala-galanya yang Allah bagi. Dan saya diberkati dengan kalian, dengan Aisyah dan semua. Saya tak tahu macam mana niat saya nak hadap tuan air masjid. Sebab 2 tahun dengan air masjid. Jadi Najwa ada Masjid ni bagi pengalaman yang berguna lah untuk kita. Saya langsung tak langsung sebab masjid ni bukan kuliah habis kan. So dia ada bab yang lain, dia tujuan yang lain. And untuk tujuan depan budak. projek kita kalau sungai. Wahai kawan, carilah ku di neraka andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama bersolat